Bayangkan, mata wang yang paling berjaya pun boleh kehilangan sebanyak 99.5% daripada nilai asalnya. Nak tahu mata wang paling lama bertahan dalam sejarah manusia? Setakat ini, mata wang paling lama bertahan dalam dunia ialah pound sterling British yang sudah pun berusia 325 tahun dan dikira mata wang yang paling berjaya setakat ini. Walaupun begitu, nilai mata wang pound sterling British hari ini cuma bernilai sekitar 12 aus perak iaitu 0.5% daripada nilai asalnya. Bayangkan, mata wang yang paling berjaya pun boleh kehilangan sebanyak 99.5% daripada nilai asalnya. Ini kan pula nilai mata wang lain. Sebenarnya tak perlu persoalkan segala jenis teori konspirasi pun. Sejarah dunia memang telah membuktikan bahawa mata wang kertas berisiko jatuh kepada nilai kosong pada bila-bila masa. Bahkan ramai pakar kewangan dunia mengatakan kadar penurunan nilai mata wang akan berlaku tanpa henti saban tahun. Ini adalah penting untuk kita mula membuat perlindungan kepada kekayaan kita hari ini dengan membeli aset kalis inflasi seperti emas. Jika anda berminat untuk mendapat bimbingan percuma dan menjadi penyimpan emas yang berilmu, boleh klik pautan di bio ataupun caption untuk saya bantu dengan cara dan langkah yang terbaik buat anda.